Nama Ikmal Syam bin Azman. Saya Aisyah. Sekarang ni kami di rumah Abang Jamil Pantai Balok. So sana pun tak rasa tegang ni. Walaupun panas tapi dengan MC yang ceria, kita pun nak ceria sama. Alhamdulillah lah, lega lah sebab majlis berjalan dengan lancar tanpa masalah semua lah. Dah cakap pasal sport tu boleh kata memang pasal sport. So kita tanya je apa, cuba dia akan boleh jawab. How could it get much better than this? Much better than this. Freedom dancing in the light of love, forever in your love. Let your light shine through, illuminate the So facility dekat dalam saya rasa dah komplit, tak ada apa masalah sebab kemudahan dekat sini semua dah senang. Untuk ruang makan pun tak ada masalah, senang. Kira macam ada saudara mara nak berborak, tak adalah berkumpul dekat tempat makan, dia dah sediakan tempat untuk berborak. So alhamdulillah itu baguslah sebab tak adalah sesak dekat tempat makan. radiant life poured out for us. Love freely spilled upon the cross. How could it get much better than this? Much better than this. Vindicated in a steady blaze of light, forever. Lega sangat-sangat. Rumah Abang Jamil sangat selesa. Saya sangat senang. Dia penuh dia, ya Allah cantik. Untuk pengantin sangat-sangat memudahkan. Kita follow je belakang. Okay, untuk Remy dari flow manager agak bagus lah. Satu, cara dia arrange lah macam mana flow, apa kena buat daripada waktu ni. So untuk Abang Remy, saya rasa terima kasih lah sebab dia yang melancarkan majlis hari ni. So untuk fotografer Cik Nasir, friendly juga sebab nak berdasarkan ambil gambar, kita orang dua memang jarang ambil gambar. Memang sangat susah ambil Memang gambar. jarang ambil gambar. So dia ajarlah macam mana nak posing, macam mana yang sesuai untuk buatkan jadikan gambar jadi lawa lah untuk jadikan album. Mula-mula agak malu tapi sebabkan dia friendly juga, so kita pun sikit sebanyak awkward tu akan hilang. Memanglah nervous, lama-lama hilang lah belaka. Kita pun rasa lega. Let your light shine through, illuminate the darkness. Flashes of grace around us, I can't contain it for you. Have called us to give out the love you gave us. Lift high the name of Jesus. So kawan-kawan saya yang biarkan dia cakap, dia memang cakap senang. Cari je lah mana-mana rumah Abang Jamil. KL ke, Seremban ke, semua ada. So memang senang urusan dengan dia orang. So pilihlah rumah Abang Jamil. Memang saya akan suggest lah sebab sekarang kalau nak cari pun kahwin nak macam dulu payah sebab dulu kita cari satu-satu, tapi dengan Abang Jamil ni dia dah ada package lah, so senang lah. Dah kurang sikit lah kerja. Tapi untuk Abang Jamil, untuk package saya rasa alhamdulillah package tak ada masalah, so lengkap lah. So bagi lengkap lah ada 5 bintang. Saya lebih 6. Oh. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil.